iPhone 17 tu memang dah keluar. Tapi kalau kau hidup pun mak ayah yang tanggung mengkata darah kau tak payah sibuk. Suruh mak bapak kau beli iPhone 17 tu untuk kau binatang. Kalau mak bapak kau tu berduit tak apa. Ini dia kerja siang malam pun masih cukup-cukup pakai. Kau tahu tak? Mak kau tu punyalah nak jimat, kau tahu tak? Orang lain semua basuh rambut, semua pergi salon. Mak kau basuh rambut dekat kawash, kau tahu tak? Tu bapak kau tu punyalah nak jimat. Dah bertahun dia tahan tak beli spender. Spender bapak kau tu kalau koyak saja tak apa. Ini dah tahap spender tu tinggal getah dekat pinggang je. Yang kain untuk tutup chicken tenders tu dah tak ada, dah ranap. Sebab apa mak bapak kau macam tu? Sebab memikirkan pasal anak-anak. Apa-apa dia dulukan anak dia. Tempat tinggal anak dia, sekolah anak dia, makan cukup ke tidak. Bodoh lah kau ni. Takkan benda simple macam ni pun kau tak boleh fikir. Nak sibuk pula engkau. Lagi nak meminta-minta. Orang tu pun separuh mati mencari duit. Heboh dengan kehendak engkau. Ya bodoh punya setan pedalaman. Tui.